Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke channel saya, channel Ammar. Dan untuk hari ini saya akan membentangkan iaitu pentaksiran berterusan bagi subjek PIMK 3243 tugasan 2 iaitu tugasan pembentangan. Jadi tajuk yang ingin saya bentangkan pada hari ini ialah tentang isu keruntuhan akhlak dan penyelesaian mengikut pendapat ulama. Jadi sebelum itu saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Ammar Zahin bin Osman dari kelas T1S2.08 dan pensyarah bagi subjek ini iaitu yang berusaha Dr. Raihanah binti Zakaria. Jadi kalau doktor tengok, teruskan tengok dan semoga doktor memberi markah yang terbaik untuk saya. Let's go. Baiklah, kita masuk dahulu kepada pengenalan iaitu ataupun pengenalan kepada isu keruntuhan akhlak. Jadi apa itu isu keruntuhan akhlak ni? Baiklah, kalau kita tengok dalam era moden ini yang semakin canggih kita kata dengan pelbagai kemajuan teknologi dan maklumat, dunia hari ini turut menyaksikan satu lagi fenomena yang amat membimbangkan, iaitu fenomena keruntuhan moral dan agama dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Jadi arus globalisasi ini dan pengaruh luar yang tidak ditapis telah membawa kepada longgarnya pegangan terhadap ajaran agama yang selama ini menjadi asas kehidupan. Jadi krisis ini tidak berlaku secara berasingan. Sebaliknya, ia menentukan 3 tiang utama dalam kehidupan seseorang. Baiklah, sekarang kita pergi kepada 3 tiang utama dalam kehidupan seorang Muslim yang mana saya ceritakan dalam slide pengenalan tadi, iaitu fenomena keruntuhan akhlak dan moral agama ini telah menyebabkan 3 tiang agama ini tercabar ataupun terakis sekali. Iaitu yang pertama, iaitu akidah. Apa itu akidah? Iaitu pegangan terhadap keesaan Allah semakin terakis, diganti dengan fahaman yang songsang dan menyesatkan. Dan yang kedua iaitu daripada segi syariah, iaitu perintah dan larangan Allah tidak lagi dipatuhi, malah dipersoalkan serta dipermainkan. Dan yang ketiga iaitu pada segi akhlak, iaitu nilai murni semakin luntur digantikan dengan budaya hedonisme, individualisme dan kebebasan melampau. Jadi ketiga-tiga tiang agama ini saya akan kupaskan dalam slide-slide berikutnya. Jadi stay tune. Baiklah, sekarang ni kita pergi kepada tiang pertama dalam seseorang Muslim yang telah pun dirosakkan kerana arus globalisasi ini. Iaitu yang pertama iaitu keruntuhan akidah. Keruntuhan akidah ni, kalau kita tahu, akidah ni memang sangat-sangat penting bagi manusia. Akidah ini menunjukkan bahawa kita mempercayai Allah itu adalah satu. Kita mentauhidkan Allah. Kita percaya Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Itu adalah akidah kita. Jadi maksud secara ringkas saya boleh katakan iaitu keruntuhan akidah ini ialah kerosakan pegangan terhadap rukun iman, iaitu dengan menjauhi diri, menjauhkan dari kepercayaan kepada Allah dan ajaran Islam. Jadi keruntuhan akidah ni kita boleh merujuk kepada kegagalan ataupun penyimpangan dalam pegangan asas kepercayaan seseorang Muslim terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul, hari akhirat, malaikat, kitab-kitab suci, qada dan qadar. Jadi semuanya adalah ada dalam rukun iman. Rukun yang wajib kita beriman. Jadi bila akidah ni rosak, seluruh cara hidup seseorang juga akan terpesong. Jadi antara contoh-contoh ataupun keruntuhan akidah ini ialah yang pertama iaitu murtad, yakni keluar daripada Islam. Yang kedua, syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga
percaya kepada perkara karut sama, lebih kurang sama dengan syirik, tapi percaya kepada karut ni seperti ramalan ataupun mainan waiko lah orang kata kan. Lepas tu tangkal azimat, homoh dan sebagainya. Okay. Yang keempat, menghina agama sendiri. Seperti kalau kita dapat lihat sekarang pun, seorang Muslim itu juga dia menghina ataupun dia ada menghina agama dia sendiri di khalayak ramai. Seperti contoh kita dapat lihat seperti keratan akhbar yang saya lampirkan sebentar tadi. Okay. Dan yang terakhir sekali adalah ajaran sesat. Okay, ajaran sesat ni seperti mana kita tahu, baru-baru ini pun banyak yang ajaran sesat telah dibongkar ataupun ditumpaskan, seperti mana kalau kita boleh kaitkan sikit, iaitu dengan GISBH lah yang baru-baru ini, yang mana ajaran sesat mereka telah pun ditumpaskan secara besar-besaran. Jadi apa kesan keruntuhan akidah ni kepada seseorang Muslim itu sendiri? Jadi apabila pegangan agama dia tu goyah, okay, jadi hidup dia pun jadi tak ada arah lah, kan? Dia dah tak ada pegang, macam dia sendiri hina agama dia sendiri, kan? Okay, jadi apa yang akhir sekali kan jadi, iaitu mudah jadi alat propaganda musuh Islam. Jadi orang Islam ni pun orang bukan Islam lah, orang bukan Islam kata, alah you tengok dia tu Tuhan, ada Tuhan tapi dia sendiri perli Tuhan dia, kan? Okay. Jadi antara akibat adalah jadi menjauhkan dia itu sendiri, menjauhkan diri daripada Allah. Lepas tu kehilangan identiti dia sendiri sebagai seorang Muslim. Dan yang terakhir iaitu mudah terpengaruh dengan fahaman liberal, etis atau sekular dan sebagainya. Okey, jadi kita pergi slide yang seterusnya ataupun tiang utama bagi seorang Muslim yang kedua, iaitu syariah. Jadi syariah ni, pelanggaran hukum syariah, isu semasa dia sekarang ni. Apa maksud dia? Iaitu melanggar hukum Allah dengan dalam aspek ibadah, muamalah, jenayah dan dalil. Jadi syariah ni, apa itu syariah kan? Syariah ialah undang-undang Islam yang mengatur kehidupan manusia dari semua aspek, seperti aspek yang saya katakan tadi, kan? Okay? Jadi pelanggaran ni bermaksud seseorang Muslim itu melanggar larangan Allah secara sedar ataupun tidak sedar. Jadi larangan Allah ni daripada mana? Daripada dalil yang Allah turunkan di dalam Quran, ataupun daripada wahyu, ataupun daripada hadis Nabi, hadis larangan Nabi Rasulullah SAW yang disampaikan kepada umatnya, yakni kita pada zaman sekarang, kan? Okey, jadi antara isu semasa yang boleh saya kaitkan iaitu rasuah jadi budaya kerja, kan? Allah Rabbi, antara yang boleh kita bagi contoh lah, kita nak naik pangkat, jadi kita rasuah orang atasan ni supaya kita boleh naik pangkat lagi, kan? Okay, jadi larangan rasuah ni telah pun Allah firman di dalam surah Al-Baqarah ayat 188, iaitu maksudnya iaitu, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui ianya adalah salah. Ya, hadis Rasulullah juga ada bersabda, yakni Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi rasuah, yang menerima rasuah, dan orang yang menjadi perantara kedua-duanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi dekat sini dah memang jelas bahawa rasuah tu memang telah dihukumkan daripada syar'i, ya. Hukum syar'inya memang haram. Kita sebagai Muslim tidak boleh buat. Okay, tapi kalau kita lihat pada zaman sekarang, ini menjadi seperti satu budaya, kan? Jadi antara yang seterusnya iaitu pergaulan bebas dianggap seperti kebebasan peribadi, seperti mana firman Allah, la taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Jangan kamu dekati zina, bukannya jangan kamu buat zina. Jadi antara cara untuk mendekati zina itu adalah dengan pergaulan bebas. Okey. Lepas tu antara yang lainnya iaitu tinggalkan puasa, solat,
kan, dengan sengaja. Lepas tu, dan juga zakat pun ramai yang tidak bayar zaman sekarang kan. Jadi dapat saya simpulkanlah, Islam hanya pada IC, bukan pada cara hidup. Itulah yang orang katakan sekarang kan, Islam tu kat IC je. Hidup dia bukan macam Islam pun, bukan macam Muslim pun. Itu dah. Jadi kesan kepada umat Islam sekarang, apabila syariah dipermainkan, lepas tu maka hukum hakam ini hanya jadi bahan jenaka. Jadi masyarakat juga hilang panduan. Baiklah, kita pergi kepada tiang utama yang terakhir, iaitu akhlak. Yakni kalau isu semasa, iaitu keruntuhan akhlak. Kalau boleh kita katakan, kalau kita nak katakan dalam golongan muda, tidak juga. Sebab akhlak ni meliputi kepada tak kira muda ataupun tua, kan, daripada kanak-kanak, remaja sampailah orang tua, kan. Akhlak ni adalah mencerminkan dirinya sendiri. Jadi apa maksud keruntuhan akhlak ni? Maksudnya rosaknya perangai, adab dan nilai diri dalam pergaulan dan kehidupan seharian. Okey. Jadi akhlak maksudnya nilai-nilai murni dalam diri seseorang tu hilang, sehingga menjejaskan pergaulan, pertuturan dan tindakannya dalam masyarakat. Akhlak yang baik mencerminkan keimanan kita yang kukuh. Okey, seperti mana yang kita lihat sekarang, isu semasa lah, remaja makin berani. Okey, makin berani macam mana tu? Makin berani mencarut lawan ibu bapa. Dia dah macam orang kata dah tak tapis lah apabila sembang dengan ibu bapa ataupun sembang dengan sanak dengan kenalan yang lebih tua, kan. Dia macam alah, cakap lepas je lah orang kata, kan. Cakap lepas terus, kan. Lepas tu pempengaruh jadi idola, bukan ulama. Pempengaruh ataupun bahasa Inggerisnya iaitu influencer lah, orang-orang yang terkenal, jadi idola kepada orang-orang kanak-kanak sekarang. Seperti mana kita tahu, influencer ni tak semua influencer yang baik. Kadang-kadang content creator mereka juga membawa kepada keburukan. Ada yang mencarut, ada yang macam tergedik-gedik yang cuba membawa kepada budaya LGBT, right, kan. Jadi apabila budak-budak ataupun remaja lah, saya kaitkan dengan remaja, remaja ataupun kanak-kanak melihat menonton mereka, yang menjadi seperti wow, menariknya influencer tu, kita nak tiru lah. Cuba bayangkan kalau influencer tu berpakaian seperti wanita lah, saya katakan, padahal dia lelaki, kan. Jadi dia boleh lah pakai, saya pun nak pakai lah macam tu. Tengok influencer ni yang baru naik, hari tu dia bertudung, sekarang dia dah free hair, saya nak ikut jugalah. Macam tu, kan. Okay. Yang terakhir iaitu normalisasi buli, maki hamun dan juga konten lucah. Okey, konten lucah tu seperti mana saya kata tadi, pada segi influencer lah. Kita tahu kan sekarang banyak TikTok, YouTube, Facebook pun banyak sekarang, kan, konten-konten lucah, Instagram dan sebagainya, kan. Jadi kalau normalisasi buli dan maki hamun ni, kalau buli tu kita boleh kaitkan dengan di sekolah lah, kan. Selalu pun banyak juga buli di sekolah, kan. Maki hamun pun sekarang ni banyak. Kadang-kadang saya ambil pendekatan lah, kadang-kadang antara kita dengan jiran, kan. Kita dengan jiran, kadang-kadang kita maki hamun jiran di depan, kan. Padahal jiran tu buat salah sikit je, kan. Bincang lelok, kan. Jadi ataupun sekarang ni saya nak bagi satu lagi contoh, iaitu seorang pakcik kayu yang mana telah pun ditendang dan dipukul oleh peniaga setempat kerana secara tidak sengaja telah menjatuhkan meja jualan mereka. Jadi seperti itu kita dapat tengok manusia zaman sekarang ni dah tak ada rasional dia, kan. Dah tak ada rasional dia untuk berfikir secara waras. Allah Rabbi. Okay. Jadi apa kesan keruntuhan akhlak ni? Kesannya manusia ni sekarang dah hilang rasa malu, dan apabila hilang rasa malu, ianya akan merosakkan hubungan kita, hubungan sesama masyarakat, sesama keluarga. Lepas tu masyarakat akan jadi keras hati. Seperti mana kita tengok video yang pakcik UKU itu dipukul ramai-ramai. Berapa ramai yang pergi tolong, kan.
Jadi itulah menandakan masyarakat jadi keras hati. Okey, sekarang ni kita pergi kepada penyelesaian mengikut pendapat ulama. Jadi ulama yang saya pilih iaitu Imam Hassan Al-Banna. Jadi kita pergi menelusuri terlebih dahulu biografi Imam Hassan Al-Banna. Nama penuh beliau ialah Hassan Ahmad Abdul Rahman Muhammad Al-Banna. Okay. Beliau lahir pada 14 Oktober 1906 dan tempat lahir beliau adalah di Mahmudiyah, iaitu Al-Buhairah, Mesir. Jadi bapa beliau adalah Syekh Ahmad Al-Banna, iaitu salah seorang ulama hadis dan pengarang kitab-kitab agama. Beliau wafat ataupun syahid pada 12 Februari 1949, iaitu dibunuh, iaitu disyaki dirancang oleh kerajaan Mesir. Jadi beliau dapat pendidikan awal semestinya daripada bapa beliau sendiri, dan juga beliau telah dibesarkan dalam suasana ilmu, tarbiyah dan juga keagamaan. Kan? Jadi pendidikan formal beliau di sekolah agama di peringkat rendah dan menengah di Damanhur, Mesir. Kemudian melanjutkan pengajian tinggi di Dar al-Ulum di Kahirah, Mesir. Jadi beliau tamat pengajian pada tahun 1927 dan kemudian beliau menjadi guru bahasa Arab di Ismailiyah selepas tamat pengajian. Jadi beliau juga menubuhkan satu gerakan, iaitu gerakan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928, dan gerakan ini bertujuan untuk membangkitkan kesedaran Islam secara menyeluruh dalam masyarakat. Dan juga gerakan ini juga tersebar seluruh dunia. Okey, jadi falsafah perjuangan yang diterapkan oleh Imam Hassan Al-Banna ialah menekankan Islam sebagai satu sistem hidup yang lengkap. Seruan beliau merangkumi aspek akidah, syariah, akhlak, politik, sosial dan ekonomi. Jadi seterusnya kita akan pergi ke kita akan masuk pada sumbangan Imam Hassan Al-Banna dalam pembentukan akhlak Muslim. Jadi kita ceritakan sedikit latar belakang. Selepas penjajahan Inggeris, Mesir mengalami keruntuhan akhlak dan keperdian Muslim, iaitu gelombang liberalisme dan juga etisme mengancam umat Islam di Mesir ketika itu. Jadi gerakan yang beliau tubuhkan, iaitu Ikhwanul Muslimin, memberi penekanan kepada aspek kejiwaan dan akhlak sebagai asas tarbiyah. Okay. Jadi akhlak dianggap sebagai tongkat perubahan oleh Imam Hassan Al-Banna, iaitu sebagai alat penting untuk mengubah arah masyarakat. Jadi antara penulisan yang terkenal yang beliau tulis adalah seperti Majmu' Al-Rasail, iaitu menggabungkan elemen akidah, ibadah dan tarbiyah akhlak, iaitu menekankan keseimbangan dalam pembangunan peribadi Muslim, iaitu dari segi fizikal, akhlak, akal dan sosial. Okey, jadi Imam Hassan Al-Banna ni kata kepribadian Muslim yang dikendaki, meliputi 4 aspek tujuan pendidikan yang akan memacu kesempurnaan kepribadian dan juga akhlak Muslim, iaitu yang pertama pendidikan jasmani, pendidikan akal, pendidikan akhlak dan juga pendidikan sosial. Jadi mari kita kupaskan lebih mendalam. Let's go. Okey, baik. Kita pergi pada aspek pendidikan yang pertama yang dituntut oleh ataupun menurut daripada Hassan Al-Banna. Okey. Yang pertama itu pendidikan jasmani. Sebab apa Imam Hassan Al-Banna memilih pendidikan jasmani? Okey, yang pertama, tubuh badan penting sebagai medium untuk melaksanakan kewajipan dunia dan juga akhirat. Okey. Jadi tubuh yang sihat ni melambangkan kekuatan dan disiplin seseorang Muslim. Kekuatan fizikal menyumbang kepada ketahanan diri dalam perjuangan. Okey, sebagai contoh, kalau kita punya tubuh kita kuat, jadi kita nak solat pun kita akan sempurna dengan solat kita, kan? Sebab kita akan jadi straight to the point. Okey, contoh, saya beri contoh. Ada orang yang terlalu gemuk lah, maafkan saya. Ada orang yang terlalu badannya besar. Jadi kadang-kadang beliau nak sujud pun
Tak boleh, kan? Jadi macam tak selesa lah untuk buat amal ibadat begitu. Jadi pelajar yang sihat mampu mengikuti proses pendidikan dengan lebih baik dan berkesan. Kali ini kalau kita tengok kajian pun banyak dah. Sebab tu ada keluar apa orang kata, ada keluar kata pepatah, otak yang cerdas datang daripada otak yang cerdas datang pada badan yang cergas, kan? Okey. Jadi jasmani yang cergas membantu menanam nilai tanggungjawab dan ketekunan dalam diri pelajar. Okey, jadi semua inilah yang ditekankan oleh Imam Hasan Al-Banna untuk pendidikan jasmani. Okey, baiklah. Jadi sekarang kita pergi yang kedua, iaitu pendidikan akal. Okey. Jadi akal ni dianggap sebagai syarat utama untuk taklif. Okey, iaitu pertanggungjawaban dalam Islam. Jadi tanpa Allah ni, manusia adalah satu-satunya makhluk yang Allah berikan akal. Seperti contoh, kalau kita tengok haiwan, kan, ada otak tapi tak ada akal. Tapi manusia ni Allah bagi otak, Allah bagi akal. Okay. Jadi akal digunakan untuk memahami agama dan membuat keputusan yang bijak. Yang bijak. Betul, ilmu dan akal adalah asas untuk mendalami kebenaran dan mengenali Tuhan. Kita belajar. Dengan akal ni kita dapat berfikir dengan waras untuk kita lebih mendahulu, untuk kita lebih mengetahui tentang Allah sebagai Tuhan kita. Seterusnya, Islam menggalakkan pemikiran kritikal dan hujah rasional. Dengan akal ni jugalah kita boleh berfikir, kan, seperti mana para ulama berfikir untuk menentukan sesuatu hukum, kan. Pemikiran yang sihat mendorong umat Islam menjadi lebih bijak dan terarah. Dan yang terakhir sekali, fahaman logik dan ilmu pengetahuan dapat menangani ancaman ideologi luar. Ini pun kadang-kadang contohlah kalau kita tengok macam isu, kita ambil balik isu akidah tadi, kan. Ada setengah ajaran sesat ni, dia macam orang kata tak logik lah dia punya ideologi tu, kan. Jadi dengan akal yang sihat, dengan akal yang cerdas, dan akal yang diberikan Allah SWT, kalau kita guna dengan betul, insya-Allah perkara itu kita dapat tangani. Seterusnya pendidikan akhlak. Akhlak merupakan asas utama kepada perubahan masyarakat, seperti mana yang ditekankan oleh Imam Hasan Al-Banna. Beliau menyebut akhlak sebagai tongkat komando perubahan. Nampak di situ beliau sangat tekankan akhlak ini. Sebab itulah beliau dikenali sebagai imam ataupun peneraju yang untuk membetulkan akhlak masyarakat ketika itu di Mesir. Jadi perubahan sebenar dalam umat Islam bermula dari kebersihan akhlak dan jiwa. Antara nilai-nilai akhlak yang ditekankan ialah kejujuran dalam percakapan, amanah dalam perhubungan dan muamalah, ihsan dalam tindakan seharian, tanggungjawab terhadap sesama manusia, berani menyatakan kebenaran dan menolak kebatilan, adil dan bijaksana dalam membuat keputusan, toleransi dan sikap tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan juga yang terakhir sekali, menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Seperti mana segala yang Imam Hasan Al-Banna tekankan tadi adalah sama seperti mana akhlak Rasulullah, seperti mana sabda Rasulullah, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baiklah, aspek yang terakhir adalah pendidikan sosial. Jadi pendidikan sosial ni penting untuk membentuk kepribadian Muslim yang menyumbang kepada masyarakat. Imam Hasan Al-Banna ini menekankan konsep nafi' li-ghairi, iaitu bermanfaat kepada orang lain. Dakwah sosial dilihat sebagai elemen penting untuk membina masyarakat berakhlak dan harmoni. Seperti mana Imam Hasan Al-Banna ini, beliau berdakwah bukannya seorang diri. Beliau membuat komuniti beliau sendiri, iaitu dengan membentuk gerakan Ikhwanul Muslimin untuk berdakwah kepada masyarakat di Mesir ketika itu. Bahkan gerakan itu juga tersebar ke seluruh dunia. Jadi dalam
dalam gerakan Ikhwanul Muslimin ini, Imam Hasan Al-Banna menyuruh ataupun mengajak ahli-ahlinya untuk memiliki segala kekuatan akidah, akhlak yang terpuji, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui pelaksanaan ibadat yang mantap dan konsisten, menjaga kesihatan hingga memiliki daya berfikir yang utuh seperti mana yang dikehendaki. Jadi ya, ini adalah agenda pembangunan daripada idea Imam Hasan Al-Banna, bertujuan bagi meneruskan kesinambungan dakwah yang telah diajar ataupun yang telah dipusakakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh berhemah dan berhikmah. Jadi kita telah sampai ke part yang terakhir ataupun slide yang terakhir, iaitu kesimpulan, untuk kita menyimpulkan segala perbincangan yang telah saya bentangkan daripada awal tadi. Jadi iaitu kebutuhan akhlak ni perlu ditangani dengan pendekatan yang menyeluruh, merangkumi aspek akidah, syariah dan juga akhlak. Imam Hasan Al-Banna menekankan bahawa kebangkitan umat Islam hanya akan berlaku apabila Islam difahami dan diamalkan secara syumul, yakni menyeluruh, bukan hanya dalam ibadah, ritual, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan akhlak. Daripada segi pendidikan, yang kita terangkan, yang saya terangkan sebentar tadi, Imam Hasan Al-Banna mengeluarkan 4 aspek utama dalam pendidikan, iaitu pendidikan jasmani, pendidikan akal, pendidikan akhlak dan juga pendidikan sosial. Sudah tentu semua pendidikan yang diterangkan oleh Imam Hasan Al-Banna itu semuanya merangkumi ataupun syumul, menyeluruh, mengikut tuntutan agama Islam. Imam Hasan Al-Banna melihat bahawa penyelesaian terhadap krisis agama hari ini terletak pada penghayatan Islam secara total, dari dalam hati, yakni akidah, sehingga keluar, yakni syariah, dan diterjemah dalam akhlak dan masyarakat. Hanya dengan kembali kepada Islam yang asli, umat Islam ini akan kembali mulia dan dihormati. Jadi suka juga untuk saya memetik satu kata-kata daripada Imam Hasan Al-Banna, yakni Islam adalah sistem yang lengkap, negara dan tanah air, kerajaan dan ummah, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk tegasan 2 PBPMK 3243. Saya Muhammad Ahmad Zahim mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.